macam mana nak buat live frame kita guna gambar transparent macam ni. Ataupun macam ni. Ataupun macam ni, dia jadi transparent. Green screen transparent macam ni. Ataupun macam ni. Jadi kita punya live frame tu kita boleh pakai transparent punya background. Lagi satu macam ni. Ni contohlah live frame. So kita boleh buat jualan pakai transparent punya background. Kita boleh design cantik-cantik. Ataupun macam ni. Jadi kalau korang nak tahu macam mana nak buat transparent punya background, tengok video Rena ni sampai habis. Save Rena punya video ni supaya you all boleh rujuk banyak-banyak kali. Jom kita buat. Design sahaja dekat Canva korang. Right? Ambil sahaja template TikTok punya template tu. 916 tu. Right? Kita akan design dekat background yang kosong macam ni lah. Right? Kita dah letak banner. Kita dah letaklah gambar-gambar produk kita kat tepi ni. Contoh macam ni, Rena letak tajuk, lepas tu ada nota sikit, lepas tu ada gambar produk dekat tepi ni. Sama juga macam ni. Okay, design, Rena letak tajuk, nama barang tu, lepas tu gambar produk dekat tepi ni, okay. Macam ni jugalah, letak tajuk, gambar produk. Lepas tu bila kita nak download dia, so jangan lupa file type PNG, lepas tu kita tick dekat sini. Transparent background, tick dekat situ, ambil design yang kita nak tu, terus tekan download. File yang kita dah save tadi, kita nak transfer dekat kita punya device kamera ni. Jangan transfer melalui platform Telegram ataupun WhatsApp. Transfer melalui email ataupun Google Drive boleh. Jadi kita akan dapat exactly file yang transparent tu. Sekarang ni macam mana kita nak guna untuk live pula? Nak guna untuk live senang je. Kita tak perlu pun nak pakai live studio, tak perlu pun nak pakai OBS dan sebagainya. Kita pakai kita punya device kamera, live tool yang biasa tu. Masa kita nak buat live tu, pergi kepada bahagian effect, pilih green screen. Ambil green screen untuk yang stiker yang ada gambar orang buat macam ni. Okay. So, Rena akan tunjukkan detail macam ni. You boleh tengok, kita klik dekat bahagian green screen tu. Yang jenis macam ni. Okay. Lepas tu, kita pilihlah gambar yang kita dah save tadi dekat kamera. Lepas tu you set lah cantik-cantik dekat you punya live frame ni. Ingat, boleh design apa sahaja tapi jaga guideline. Apa yang boleh ada dalam kita punya live frame, apa yang tak boleh ada dalam kita punya live frame. Kalau you nak design pun, design basic sahaja. Okay, jadi tak perlulah letak gambar yang melanggar community guideline dan sebagainya. Okay, good lah.